Assalamualaikum. Ikan lama ni kita goreng ya. Kita nak buat sambal masak merah ikan gelama. Ada 2 ketul ayam tu mak masukkan sekali lah. Nak buat bekal anak pergi kerja. Begitulah. Dah sudah masak ni mak nak sarapan. Okey, dah siap. Jom kita makan nasi putih dengan ayam masak merah. Okey, Assalamualaikum.